Presiden FIFA, Gianni Infantino bakal membuat tinjauan projek Pusat Latihan Kebangsaan, NTC. Stadium Astro melaporkan ini sebahagian daripada aturan lawatan Infantino ke Malaysia semasa sidang kemuncak ASEAN. NTC yang terletak di Presin 5, Putrajaya merupakan projek jangka panjang FAM dengan tujuan menyokong pembangunan skuad kebangsaan termasuk skuad senior Harimau Malaya. Projek tersebut telah dilancarkan pada Jun 2024. Pada Mac lalu, delegasi FIFA telah mengadakan tinjauan sekitar projek berkenaan. Delegasi FIFA diwakili pengarah serantau ahli gabungan FIFA, Asia dan Oceania, Sanjay Ivan C. Balasingham, Ketua Pejabat Serantau FIFA, Asia Tenggara dan Asia Timur, Lavin Vinesh dan Pengurus Pembangunan FIFA, Asia Timur, CJ Chen Jun. Lawatan tersebut turut disertai Ahli Majlis FIFA dan Presiden Kehormat FAM, Tan Sri Haji Hamidin Haji Muhammad Amin. Ini bukan kali pertama Infantino mengadakan lawatan ke Malaysia. Sebelum ini, beliau mengetuai delegasi FIFA mengadakan kunjungan hormat ke atas Perdana Menteri ketika itu, Tun Dari Mahathir Mohamad pada April 2019.